So yang terakhir ni Mira akan paskan kepada Nedi untuk dia terangkan dengan lebih lanjut berkenaan database. So apa nak kena buat untuk back to school, macam Mira dah cakap tadi, kalau semua dah cantik, platform dah cantik, semuanya kita dah up, dah 7 kali up, rule of 7 dah apply, so apa lagi nak kena buat ni Nat? Akak ada customer ataupun ada customer tapi yang dah lama dah tak contact balik. Apa cara supaya kita dapat contact balik? Macam mana kita nak gunakan balik database yang kita ada? Ada orang dia tahu customer datang, customer masuk tapi tak simpan database. Penting untuk simpan setiap database walaupun hanya nombor phone dan email, sebab bila kita ada satu kempen yang bersesuaian dengan kita punya customer ataupun interest customer tadi, kita boleh gunakan untuk blast kembali kempen tersebut kepada customer yang lebih orang panggil yang lebih niche. Okey, dia macam ni. Sebab benda ni biasa yang memang Nat akan guna pakai untuk company juga. So biasanya kita akan ada banyak database customer. Ada yang tanya pula, database tu apa? Untuk yang baru join kita, database tu adalah contohnya information customer anda seperti nama, nombor phone, email, tarikh lahir. Ini semua adalah database. Benda ni penting untuk anda sentiasa catat ataupun anda simpan untuk kegunaan future. Bila anda ada banyak sangat database, apa nak kena buat? First, anda kena groupkan database anda. Nak groupkan macam mana? Groupkan sama ada dia punya pembelian, pattern pembelian dia 3 helai, 2 helai, 1 helai, ataupun anda juga boleh groupkan juga customer ini berdasarkan repetition, pembelian berulang. Contoh ada group ni dia memang berulang dua kali. Dua kali dalam masa setahun memang muka dia. Okey, ada group ni 3 kali. Ataupun setiap kuarter tu memang ada nama dia. Dia akan buat pembelian. So group-groupkan customer ini ikut dia punya pattern pembelian dia. Okey, kalau nak groupkan based on total ataupun kuantiti tudung yang dia beli pun tak ada masalah, boleh juga. Sebab apa? Sebab kita sentiasa adakan pelbagai kempen. Kempen untuk customer ni kan. Biasa kita akan buat minimum purchase 3 helai. So nanti bila ada kempen kita plus dekat group yang mana selalu beli 3 helai. Okay? Database ni selain kita manually simpan dekat Excel ke, dekat mana-mana je lah kan. Ada satu lagi platform ataupun channel yang biasa orang guna. Okay, yang mana ada Shopee Shop. Okay, anda boleh pergi dekat bahagian seller center dekat Shopee dan cari business insight. Okey, business insight ni dekat Shopee tujuannya adalah untuk nak bagi tahu kita punya customer ni suka produk yang macam mana. Okey, timing yang paling cantik, timing paling ramai orang masuk dekat kita punya platform ataupun kita punya channel ataupun kita punya shop. Semuanya ada dekat dalam tu. Contoh, okey, dah pergi dekat seller center untuk Shopee. Pergi dekat bahagian tepi, bahagian kiri ni ada macam-macam kan. Di dekat sini ada bahagian produk lah, marketing center lah, semua kan. Okey, sekarang pergi dekat bahagian data. So pergi dekat bahagian data, boleh check bahagian business insight. So bila anda tekan bahagian business insight, dekat bahagian atas ni ada bahagian produk, bahagian sales, service, traffic, marketing, selling coach, ada macam-macam kat atas ni. Ni contoh. Okey, kalau anda pergi kat sini, anda boleh filter juga apa yang anda nak. Okey, contoh anda nak tengok produk, anda boleh pergi dekat sini. Tengok. Lepas tu boleh filter lagi. Nak tengok apa lagi? Nak tengok produk visitor. Nak tengok berapa ramai page yang view. View bukan beli. Berapa ramai yang visit. Visit kena tahu. Bila visit, berapa banyak pula yang convert. Ramai tak? Contoh 1,000 orang yang datang masuk kedai. Tapi berapa orang yang convert pun kena pantau, kena tahu. So that's sebab apa? Bila kita tahu macam ni, sedang untuk kita nak susun atur database yang tadi, kita nak buat blast tadi, nak blast dekat diorang tadi, kita gunakan yang ini juga. Okay, yang ini untuk Shopee just a very simple one, nak go through je. Ini adalah penting untuk anda nak lihat sama ada anda punya Shopee shop anda sihat ke tak, ada orang datang ke tak, berapa ramai orang dah beli, and berapa banyak produk bounce rate. Ada orang dia bounce rate tu maksudnya dia tengok patut macam tak kena lah, tak kena dengan dia punya interest, dia keluar balik, dia cari yang lain produk bounce rate. Okay, so yang ini anda boleh terus untuk export juga. Okay, kalau kata nak tengok dalam masa 30 hari, biasa
biasa paling cantik nak tengok kalau campaign based on period untuk campaign lah. Okay, kalau tak ada campaign nak tengok berapa banyak kita punya viewers ataupun visitor ataupun produk yang terjual and everything. So boleh pergi dekat bahagian 30 hari. Just tekan je klik 30 hari and then dia akan auto untuk tunjuk dekat anda untuk sales ataupun performance selama 30 hari. So kat sini akan ada bahagian view trend, ada semua ni. Anda just klik saja view trend, anda akan nampak pattern pembelian customer terhadap produk tersebut. Anda boleh terus export data. So bila anda export data ni simpan. Nanti kita buat satu kelas yang betul fokus dekat data data analysis. Ya, ini just go through je. Sekarang ni untuk data yang dah ada. Anda nak guna apa? Tadi kan nak dah cakap group kan? Sekarang masuk untuk blast. Okay, blast berapa kali naik? Okay, blast jangan kerap sangat. Lagi-lagi customer yang dah lama anda tak contact. Janganlah tiba-tiba terus blast tentang campaign. Anda kena tackle dulu untuk data yang dah lama tak pernah communicate dengan anda ataupun dah lama tak membeli. Anda kena tackle hati mereka dahulu. Contoh hari ni kita dah start campaign beli awal tak kalut. So hari ni dah boleh start blast. Okay, blast jangan blast waktu petang sangat. Jangan blast terlampau pagi. Yang paling cantik adalah blast pada sama ada waktu malam ataupun waktu lunch. Sebab apa? Waktu malam, waktu orang dah rehat. Tapi jangan lambat sangat. It depends juga. Kalau anda baru first time boleh je malam. Tapi antara malam dengan lunch, saya lebih prefer untuk anda blast pada waktu lunch hour. Sebab apa? Lunch hour ni orang kalau customer yang bekerja waktu tu lah rehatnya. Kalau yang tak bekerja ke apa ke, orang akan dapat, orang akan buka. Nanti dah settle, dah pukul 2 dah settle anak semua baru buka. At least benda tu dah masuk dalam diorang punya device. Okay, jangan terlampau kerap. First, bagi tahu dulu hari ni campaign kita apa. Campaign dah get ready ni, dah ada dah apa semua ni. Okay, katakan dia ni nampak macam dia dah start tanya anda boleh lah entertain, tak ada masalah. Tapi bila penghujung campaign tu boleh remind lagi sekali untuk nak bagi tahu yang hari besok kita punya campaign dah habis. Macam tu je, jangan terlampau kerap sebab bila kerap nanti unsubscribe ataupun block akan lebih tinggi. Just buat reminder saja sekali untuk bagi tahu yang campaign dah start, and satu lagi untuk bagi tahu yang campaign kita dah nak habis. Tapi kalau campaign kita 3 hari nak kena hari-hari ke? Cukup sekali je lah, tak apa. Okay, cukup je sekali. Tapi yang penting diorang akan nampak lah dekat kita punya social media kita, feeds kita. That's why you kena always up juga kita punya posting bagi tahu tentang campaign. About broadcast. Okay, untuk Shopee, sebab anda dah ada shop, gunakan apa yang Shopee bagi. So dekat dalam Shopee ada bahagian broadcast. Okay, dekat bahagian Shopee ada bahagian broadcast. So broadcast ni function dia lebih kurang macam blast, tapi lebih senang sebab bila kita guna broadcast di dalam Shopee, dia akan blast directly kepada customer yang pernah membeli dengan kita. So boleh pilih nak yang mana. Okay, sama ada promotional broadcast ataupun proactive broadcast. Okay, and then bila anda tekan untuk promotional tu dia lebih kepada macam nak bagi tahu tentang campaign, nak bagi tahu yang kita punya yang produk dia dah nak sampai, ataupun nak reminder card yang biasa anda dapat dekat dalam chatbot tu kan, card semua tu kan, dia gunakan ini juga. So kalau kata nak inform pasal promotion kita ataupun campaign, boleh tekan create sahaja. Okay, Mira tekan create dan anda masukkan sahaja apa yang perlu dimasukkan, dan nanti dia akan appear dekat bahagian preview yang gambar handphone tu, dia akan letak kat situ. So apa-apa produk yang berkait untuk yang anda nak fokuskan dalam Shopee, nanti anda boleh masukkan kat situ, boleh pilih sahaja, tak ada masalah. And then dia akan broadcast, dia akan blast. Shopee yang mana ada shop dekat Shopee, guna pakai apa yang Shopee bagi. Untuk yang tak ada shop dekat Shopee, nak blast juga, ada pelbagai WhatsApp blast dekat luar. Macam yang HQ pun ada, yang HQ punya free kalau tak silap punya. Yang ini nanti Mira akan bagi tahu balik apa nama WhatsApp dia, ataupun yang mana saya rasa saya biasa guna, Chat Daddy. Chat Daddy pun antara WhatsApp blast yang okey juga. Okay, tapi yang itu kena bayar. Ada yang free, ada yang free. Yang HQ pun ada yang free. Nanti Mira akan update kat dalam group. Okay. Betul, sekarang ni HQ ada buat campaign di mana belian 3 helai tudung sekolah anda layak untuk terima 1 pieces kalender 2020. Stok sangat terhad lah juga, maksudnya untuk 1000 tempat pertama kan, struktur awal. So bolehlah custom berkenaan campaign free calendar ni. Untuk bahagian broadcast adalah send custom message. So kat situ anda boleh tengok nanti statistik berdasarkan yang anda broadcast ni ada tak dapat sale. Okay, bila anda gunakan broadcast, satu broadcast
dia tak akan 100% convert to sale. Sebab apa? Broadcast tujuan dia lebih kurang macam blaster. Blaster you nak bagi tahu orang aware about you punya campaign. So that's why you gunakan broadcast. Sama juga you gunakan WhatsApp blaster. You gunakan any blast dekat email ke, dekat WhatsApp ke, sebab you nak bagi tahu about the campaign supaya dia join you punya campaign. Okay, different ya, different. Okay, different blaster. Kalau you punya objektif blast untuk sale, so you punya dia akan jadi lebih kepada hard sell. Hard sell. Tapi beware, bila anda hard sell, potensi untuk orang nak baca balik bila anda buat broadcast again and again for the future adalah lebih tinggi mereka tidak membaca. That's why yang nak cakap, jangan too hard sell sangat. Yes, kita nak buat sale tapi jangan terlampau hard sell. Bila hard sell, orang tak suka nak membaca. Macam kita lah, bila kita tengok asyik hard sell, kita pun macam tak minat. Sama juga waktu live, macam Mira ada sebut tadi, waktu live jangan terlampau hard sell, lebihkan kepada kita punya USP, kita punya benefit, solution yang kita boleh bagi dekat orang. That's why hard sell boleh, tapi bukan selalu, bukan every time live, every time tu lah kita hard sell. Tak. So kalau ada hard sell, mungkin nanti hujung-hujung ataupun 30 minit adalah sikit hard sell sebab kita nak buat sale juga kan. Tapi jangan all the time nak kena hard sell. Kena beware lah. Maknanya apa yang kita buat ni dia akan ada potensi untuk convert ke sale, but still ada potensi untuk dia tak convert to sale tapi dia aware about kita punya campaign and keberadaan kita.